Assalamualaikum, selamat sejahtera. Wanakum, tajahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Hari ini kembali dalam satu topik ya. Baru-baru ini kita lihat ada sebuah insiden yang berlaku di Sabah, iaitu saudara Niko, iaitu ramai yang menganjurkan solidariti untuk pembebasan atas saudara Niko. Dan di sini saya ada beberapa pendapat yang ingin saya kongsikan pada saudara dan saudari supaya faham situasi sebenar yang terjadi di Sabah dan rakyat bersuara ataupun ada yang kumpulan yang tidak setuju dan ada yang suruh bebaskan. Jadi saya ini di blog mengapa mereka setuju orang seperti saudara Niko ini ditahan, iaitu orang dikatakan tiada dokumen ataupun stateless people. Jadi di sini ingin saya kongsikan, ya, di Sabah ini ada 1.2 juta pendatang asing dalam pelbagai kategori, iaitu daripada pekerja asing, ya, daripada pekerja asing yang sah yang berdokumen seperti pasport, ataupun daripada Filipin, ya, itu konflik pelarian Filipin, konflik tahun 1970, dan kerajaan Sabah salah satu negeri yang membantu mereka untuk menyelamatkan ataupun memberi tumpang di negeri Sabah, ya, tahun 1970. Orang Sabah perkara ini mereka sedia maklum. Dan satu lagi golongan, iaitu golongan stateless, ya, yang kita hari ini gembur-gemburkan menggunakan emosi semata-matanya untuk kita solidariti. Tapi di sini ada beberapa fakta yang perlu diteliti oleh semua pihak, ya. Sebanyak 300,000 rakyat Indonesia jadi stateless di Sabah. Perkara ini disahkan dan diberikan maklumat, ya, daripada Konsulat Jeneral Indonesianya sendiri, ya. Yang bagi maklumat ini mereka sendiri, kerajaan Indonesia sendiri memaklumkan sebanyak anggaran sebanyak 300,000 rakyat Indonesia jadi stateless di Sabah. Dan di situ ada juga stateless daripada Filipin, ya, negara Filipin. Dan di sini orang kena faham, saya bukan mengeluarkan rumor, ini adalah data, ya, data rasmi yang dikeluarkan oleh utusan Malaysia pada tahun 2022. Dan perkara ini kita perlu melihat dari segi kedaulatan undang-undangnya, ya, sebab kita ini negara ada kedaulatan, ya, kita ada perlembagaan. Dan di sini bila mana perkara ini terjadi, setiap kali, ya, diangkat ataupun ada yang golongan mengatakan perlu memanusiakan manusia. Kita tidak masalah dengan memanusiakan manusia, sebab kita sudah memanusiakan manusia. Ya, negeri Sabah telah membuktikan mereka ini memanusiakan manusia pada tahun 1970 bila mana mereka menerima pelarian daripada Filipina. Perkara ini bukan resis dan ini bukan satu tindakan untuk kucar-kacirkan keadaan, tapi kita kena faham mengapa rakyat tempatan sendiri menyuarakan kebimbangan mereka bila mana hari ini rakyat sendiri mengeluarkan satu pandangan kebimbangan. Mereka katakan ini resis, ya. Kita bukan mau resis, kita mahukan satu keputusan ataupun satu kesimpulan yang tuntas berkaitan dengan pendatang asing ini di Sabah. 1.2 juta anggaran, ya, anggaran termasuklah stateless, pelarian, termasuklah parti, ya, pendatang asing tanpa izin dan orang yang berdokumen, ya, hampir sama rata dengan orang tempatan di Sabah. Jadi kebimbangan ini mengakibatkan, ya, cara sosiologi mereka, cara hak pendidikan, hak ilmu, hak ekonomi akan terganggu, akan datang. Jadi mereka mengeluarkan kebimbangan dan menyokong keputusan pihak berkuasa PDRM supaya menahan saudara Niko. Jadi kita harap jangan putar belitkan isu sebenar yang terjadi. Dan saya pun faham saudara Niko ini salah seorang aktivis sosial, aktivis sosial, dan kita pun mau tahu stateless people ini Sabah sebenarnya macam mana kategorinya mereka. Apa kategorinya mereka? Adakah mereka lahir, ya,
betul-betul daripada orang tempatan ataupun daripada pelarian ataupun pendatang asing tanpa izin, mereka melahirkan anak mereka di sini dan tinggalkan mereka di sini, penyudahan mereka menyalahkan kerajaan Malaysia. Ya, sebab saya faham kerajaan Malaysia tidak salah dalam perkara ini. Stateless people ini bukan masalah kerajaan Malaysia. Ya, kita kena sedia maklum sebab Indonesia, negara Indonesia sendiri sahkan perkara ini. Mereka ini ada 300,000 ya rakyat Indonesia jadi stateless di Sabah. Jadi perkara ini agak membimbangkan. Jadi elok kita berbincang perkara ini tanpa emosi, ya, tanpa menggunakan bangsa. Ya, kita menggunakan undang-undang ataupun kemanusiaan kedua, ataupun ketiga boleh kita menggunakan fakta, ya, fakta yang ataupun data yang sedia ada dan akta yang disediakan. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Suman Siwam.